Kalaulah dalam live tersebut ramai yang melihat dan mengenali jiran-jirannya, di sini akan melahirkan sangkaan-sangkaan buruk kepada masyarakat. Orang kata ni, siapa jiran dia ni, yang mana satu ya? Sebab itu tuan-tuan, di antara kesan, saya bagi tahu, di antara kesan buat rawatan secara live adalah mendatangkan ataupun mendedahkan aib kepada pesakit. Ada segelintir merawat untuk panggil jin, untuk bercakap sebab apa ini, sebab itu. Sebab tuan-tuan, bila kita berada di dalam satu kondisi kita merawat dengan tujuan kita nak panggil jin ni, kadang-kadang boleh terjadi beberapa keadaan yang perlu kita faham. Pertama, apabila kita sebut wahai jin, sila hadir yang mengganggu manusia ini, tuan ini, pesakit ini. Jadi tuan-tuan ada dua. Satu yang akan terpanggil itu adalah jin yang mengganggu tubuh badan pesakit itu. Yang kedua, kita takut berlakunya talbis iblis, tipu daya syaitan. Jin-jin yang mendengar cara itu ataupun kaedah itu boleh mengganggu dan masuk ke dalam tubuh badan pesakit tadi. Sebab tujuan rawatan tadi adalah untuk nak hadirkan jin. Buat apa? Sebab bila kita merawat ini, sudah tentu pesakit itu sakit. Tidak semestinya dalam rawatan itu pesakit mesti kerasukan. Tidak. Kadang-kadang bila kita bacakan Al-Quranul Karim, pesakit itu tak meracau pun. Tetapi dia ada tanda-tanda gangguan kepada dirinya. Dan akhirnya pesakit tadi, setelah dibacakan Al-Quran, dia rasa tenang, dia rasa selesa, badan dia tak sakit. Kan? Jadi tidak semestinya bila kita melakukan rawatan itu, pesakit itu kena meracau ataupun kena bercakap-cakap. Tidak semestinya. Sebab yang memberi izin jin itu menguasai tubuh badan pesakit tadi dan bercakap-cakap dan melontarkan apa yang dia ingin bercakap itu adalah berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dia tersakiti dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan kepada pesakit tersebut. Jadi itu kefahaman yang kita perlu faham. Ada pesakit yang memang kita bacakan Al-Quran, setelah lama kita baca Al-Quran, memang jin tadi terkesan dengan bacaan Al-Quran dan kita berdakwah supaya dia keluar daripada tubuh badan dan jangan mengganggu pesakit. Dan selepas itu diteruskan bacaan Al-Quran lagi. Tuan-tuan, bukannya banyak bersembang ketika dalam rawatan, tanya itu, tanya ini. Sebab apa? Sebab banyak perkara-perkara yang boleh memberi kesan kepada sangkaan-sangkaan manusia terhadap pesakit tersebut. Ataupun boleh mendatangkan sangkaan buruk apa yang dikatakan oleh jin tadi. Kita khawatiri takut kata-kata tadi adalah tidak betul. Ataupun jin sengaja nak bawa tipu dayanya. Syaitan cuba untuk bawa tipu dayanya dengan bercakap nama-nama orang tertentu, orang yang dekat dengan dia. Saya bagi perumpamaan lah di sini. Kalau ada pesakit yang sakit dan dia buat rawatan secara live di media sosial dan orang kenal dia, orang tahu dia tu siapa, mungkin jiran-jiran dia sangat mengenali dia. Tiba-tiba tuan-tuan berlakulah kaedah baca satu ayat daripada Al-Quran untuk memanggil jin itu untuk bercakap dengan perawat tadi. Kalaulah jin tadi meracau dan menyebut aku ini jiran sebelah rumah dia, jiran dia tak puas hati dan sebagainya tuan-tuan. Kalaulah dalam live tersebut ramai yang melihat dan mengenali jiran-jirannya, di sini akan melahirkan sangkaan-sangkaan buruk kepada masyarakat. Orang kata ni, siapa jiran dia ni, yang mana satu ya? Sebab itu tuan-tuan, di antara kesan, saya bagi tahu, di antara kesan buat rawatan secara live adalah mendatangkan ataupun mendedahkan aib kepada pesakit. Sebab itu jauhi rawatan yang bersifat ataupun live. Boleh tak kalau kita tak buat live, kita buat rawatan? Contoh kita nak pergi tempat tu jauh. Kita buat video call yang tidak ada siapa yang tahu, melainkan keluarga saja. Boleh, tidak ada masalah, dibacakan Al-Quran supaya aib pesakit itu terjaga. Tuan-tuan, saya pernah rawat pesakit daripada Australia. Dia minta ustaz, sebab dia tengok live TikTok saya yakin ustaz buat rawatan dengan Al-Quran. Okey, saya nak minta ustaz, saya ada dekat Australia. Ya, boleh tak saya buat video call dengan ustaz? Ustaz luangkan satu masa, saya nak buat video call dan ustaz bacakan Al-Quran kepada kami. Boleh, tak ada masalah. Selama 45 minit ke sejam, ya, bacaan ruqyah syar'iyah saya bacakan kepada pesakit tersebut. Tak ada masalah. Tetapi bila kita buat rawatan ini secara live, dia akan mendedahkan aib pesakit. Yang keduanya akan mendatangkan sangkaan buruk kepada pesakit tersebut yang mengenali dia.